Hidup untuk terus hidup. Itu sangat menyakitkan. Lagi awal you capai kejayaan, lagi awal you boleh menikmati hidup. Saya kenal ramai bos-bos besar. Bos yang sangat low profile, umur 30-an, tapi dah capai jutaan. Semua ni bukan orang kaya dari lahir. Mereka berjaya sebab dua benda. Mereka cukup rajin, mereka cukup bijak ambil peluang ikut zaman. Mereka ni tekanan hidup dah lama lepas. Sekarang buat duit bukan sebab untuk nak bayar bil, tapi sebab nak kejar mission, nak capai potential, buat benda yang mereka suka. Contoh saya sendiri. Saya buat video bukan sebab saya perlu duit esok untuk beli nasi lemak. Kalau saya buat video hari ni semata-mata nak tukar dengan sekeping roti esok, saya akan sangat tertekan. Tapi sebab saya tak perlu harap duit video ni untuk makan, saya boleh enjoy proses rakam, enjoy proses berkongsi. Inilah beza orang yang kejar duit untuk hidup dengan orang yang hidup untuk buat impact. Nak hidup bebas, kena capai bebas kewangan dulu. Bebas kewangan makin awal, makin cepat you betul-betul boleh hidup ikut cara sendiri. Jadi, kalau you masih muda, jangan tangguh lagi. Fokus belajar, cari peluang. Mula dulu.